Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini kita akan membincangkan mengenai topik yang amat penting iaitu bahan digital berperkasa pendidikan negara. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, bahan digital seperti e-kamus, e-buku, YouTube, kelas tambahan dalam talian dan ChatGPT telah menjadi alat yang amat berkesan negara kita. Pertama, e-kamus memudahkan pelajar mencari makna perkataan tanpa perlu membawa kamus fizikal. Aplikasi seperti Google Translate juga membantu dalam pembelajaran bahasa. Selain itu, e-buku menggantikan buku teks fizikal, menjimatkan ruang dan lebih mesra alam. Pelajar boleh belajar di mana-mana dengan hanya satu peranti. Di samping itu, kelas dalam talian melalui Google Meet atau Zoom membolehkan pembelajaran fleksibel tanpa perlu ke kelas fizikal. Seterusnya, YouTube menyediakan pembelajaran visual yang interaktif. Akhir sekali, ChatGPT menawarkan bantuan pembelajaran 24 jam, membantu pelajar memahami konsep sukar dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ledakan pelbagai teknologi kecerdasan artificial intelligence kini banyak mengubah landscape kehidupan manusia sejahtera. Begitu juga di SMK Menjalara. Penggunaan AI dilaksanakan selaras dengan dasar pendidikan digital kerana ianya dapat memberikan impak positif yang mampu membangunkan intelek dan potensi murid. Dalam memperkasa pendigitalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kesediaan prasarana digital amat diperlukan. Oleh itu, sekolah telah menyediakan hampir ke semua kelas dengan smart TV dan talian internet bagi memudahkan guru membuat PDPC di kelas. Ia juga akan mampu menjadikan murid lebih fokus dalam kelas yang berupaya menjadikan kecemerlangan SMK Menjalara ke tahap yang lebih membanggakan. Berbaki 6 kelas yang belum dijadikan kelas digital dalam proses melengkapkannya dalam tahun ini juga. Semoga usaha pihak sekolah dalam memperkasa pendigitalan menjadi titik tolak kepada murid dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak mereka bersungguh-sungguh dalam pelajaran agar kecemerlangan dapat digapai. Sekian daripada saya, Pengetua SMK Menjalara, Puan Nuraidah binti Musa. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Syamsul Kamal bin Muhammad, Penurun Kanan Pentadbiran SMK Menjalara Kuala Lumpur. Buat masa ini, pembelajaran digital merupakan satu kemudahan yang dirasakan sangat perlu buat masa ini. Didamping dengan era kemajuan negara, maklumat-maklumat yang kita dapat sekarang ini adalah sangat mudah melalui penggunaan internet dan juga digital. Di sekolah, penggunaan digital ini sangat membantu pelajar dari segi mendapatkan maklumat. Dan antaranya seperti pembelajaran menggunakan Google Classroom, Google Classroom dan juga pembelajaran hybrid. Yang terbaru adalah pembelajaran hybrid di mana seorang guru boleh menghubungkan murid-muridnya di antara dua sekolah yang berbeza maupun dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini dapat menjadikan satu kolaborasi yang menarik dalam segi sesi pembelajaran dan dapat meningkatkan pengetahuan murid dari segi akademik. Sehubungan dengan itu, penggunaan bahan sumber daripada internet ataupun digital ini sangat membantu. Sehubungan dengan itu yang digalakkan murid-murid supaya celik tentang komputer dan menggunakan ini sebagai satu saluran media dalam mendapatkan maklumat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Puan Nuraidah binti Musanif, Pengetua SMK Menjalara, dan Encik Syamsul Kamal, Penurun Kanan Pentadbiran SMK Menjalara. Kesimpulannya, bahan digital telah merevolusikan pendidikan, menjadikannya lebih efisien, fleksibel dan interaktif. Dengan teknologi, kita dapat memastikan pendidikan berkualiti dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekian daripada saya, terima kasih.